Hari ni, I pergi pasar malam nak cari sayur and ulam-ulaman. Tapi sebelum tu, I nak make up dulu. Sebab kita kena cantik tau pergi pasar malam. I make up ni pukul 10 pagi. Pasar malam pukul 5. Kemain kawal. I buat sandwich method guna Sobella punya setting spray. I suka setting spray dia yang baru ni sebab dia punya nozzle tu macam very soft and boleh spread evenly dekat muka. I buat sandwich method. Basically, every step you akan spray dengan setting spray. Primer, setting spray. Lepas cream product, setting spray. Lepas you pakai bedak, setting spray lagi. Makeup dah siap, you pakai lagi setting spray. And this is how my makeup looks like pukul 10 pagi. Fit check. Simple je. This is my favourite baju. Senang, selesa. Tu, I masak, makan. And then dah pukul 12. Makeup I cantik lagi. 5 macam tu, kita orang semua keluar. Makeup I macam baru pakai. Tak berminyak langsung. I tak touch up lagi tau. Lepas tu, I pergi pasar malam dekat area rumah. Hoping for a lot of sayur. Tapi tak ada. Tak banyak. Terjumpa kita punya favourite ulam. Tapi kat rumah dalam peti ais banyak lagi. So macam tak payah beli. Jangan. Tu I belikan suami I cempedak goreng. Sebab this is my favourite. Sedap. Tu kita orang pergi dekat pasar malam Silibin pula. Sebab ramai yang cakap kat sini banyak sayur. Tempoyak ni berapa? Ini RM7. Ini RM20. Banyak nak nampak. Nak masak ke patin tu? Yang mana dah? Ini. Nak satu. Satu. Nak kau buat cubi dengan tempoyak. Tapi bagi 8 ringgit. Cuba rasa dek. Dek, rasa dulu. Kilo 6, 2 kilo 10. Sorry tak duduk kecil. Adik ke mana? Tahu adik. Duduk berdua je dengan suami. Iya. Tak ada orang. Baru seorang. Cantik. Oh, adik. Cantik. Terima kasih. Adik. Apa? Makcik ada 2 item batik. Belilah satu. Tak pakai. Makcik tu sangat baik. I hampir terpedaya nak beli kain batik tu walaupun I tak perlukan. Dan I nampak paku rawan, my favourite ulam. So macam nak borong semua. Tapi nanti macam Melayu pula kan dalam peti air. So I ambil 2 je lah. And then I nampak belimbing. Dulu waktu kecil-kecil kan, I selalu petik dekat pokok lepas tu makan. Tapi yang ni hijau, taklah manis sangat. Masak kuning-kuning tu manis. Allah sedapnya. Tak sabar nak masak. Ada letak belimbing. Suka pergi pasar malam. Merambang mata tengok sayur. And itu je. Tengok makeup I. Dah jalan-jalan pusing pasar malam pun masih slay, tak berminyak. 8 jam tapi tak keluar peluh minyak apa semua tak ada.